sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni seperti biasalah, kalau kita time bercuti, kita nak memasang jaring tagan lagi di pantai yang sama yang kita hari tu dipasang di belakang sana. Kali ni kita berpindah ke sini pula, ke tepi sini sikit lah. Kali ni kita cuba di air nak menyurung ke mati pula. Yang minggu lepas kita pasang di waktu air nak menyurung ke besar. Kali ni kita nak memasang jaring 3 utas di waktu air nak mengurang ke kecil lah. Mudahan ada rezeki lah. Kita target seperti biasalah, siakap dan sebagainya lah. Kita cuba di spot ni pula. Kita nak pasang dulu geng. Okay, kita bawa 3 utas. Ni 4 inci jaring baru lah. Dah nampak buruk dah. Kita itu pasang, nak bersihkan pun belum sempat lagi. Ni lah 4 inci tangsi 404 geng. Ni 040 ya, 040 saiz 4 inci 2 inci, saiz 4 inci lah, 2 utas dan seutas lagi 3 inci lah jaring lama. Kita akan pasang sini lah. Dari sini bawa ke sana, ke potong sana lah. Kini ada palu-palu keluar ke sana, kita tahan ke sini. Pertama potong ke sana, nanti tarik. Okey, bawa sini, kita ikat paras-paras dada sahaja lah. Paras ni lah, paras ni sudah cukup, sudah memadai. Kalau ada rezeki ada lagi. 3 utas ni, 3 utas pasang sekejap aja, tarik-tarik. Sangkut ni banyak lagi. Pasang kat sini, batunya ikat. Kalau tak ikat nanti dia naik atas. Jom kita tarik ke sana. Wah, dah jadi macam ini pula. Kita lepas tadi. Jom kita tarik je. Lepaskanlah. Sangkut situ pula. Wih, sangkut. Dia ada air, mudah sikit lah. Kalau tak ada air, macam ni lah, dengan berkeladaknya. Kalau nak cuci ada air, sedap. Ni hari tu kita buka, air dah kering geng. Yang time kita pasang yang terakhir, kita dapat siakap. Cuba lagi. Selut pula sini, dalam juga selut ni. Tarik je. Sangkut batu bawah tu, sangkut. Okey, kita pasang dulu. Nanti kita tengok sejauh mana. Dari sini itu seutas, bawa ke sini seutas lah. Kita bawa lagi seutas, di seutas. Okey, kita pasang dulu geng. Okey geng, kita dah siap memasang 3 utas jaring lah. Ni penghujungnya. Di sini dah 1 2 3 4 5 6 7 batang lah sampai tepi ni. Yang ni 3 inci lah, atasnya 3 inci. Tengoklah nanti malam ada tak hasilnya geng. Yang ni 3 inci lah, kita pasang 3 inci. Sini air dah pasang geng. Awal air ni pasang. Air dah pasang. Jom mas balik. Okey geng, kita jumpa nanti malam lah, dalam pukul 3 pagi geng. Kita akan turun ke sini balik. Jom, mudahan ada rezeki lah di waktu pagi ni. Jom. Selamat pagi dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Pagi ni dalam pukul 2 pagi, kita dah sampai ke spot jaring geng. Kita mudahan ada rezeki lah di waktu pagi ni geng.
dalam pukul 2 pagi. Nampaknya dah sampai. Kita dah kat pantai geng. Jom kita menuju ke depan sana. Okey. Depan sana geng. Air pun dah surut lah. Dah ngam lah karau jaring geng. Jaring kita dah sampai. Mudah-mudahan ada rezeki lah di waktu pagi ni geng. Dalam pukul 2 pagi ni. Tengok dah surut. Nampaknya ikannya dah kering kontang dah geng. Tengok yang ni. Kosong lah. Ranting tak ada. Ranting sahaja geng. Omong-omong banyak ni. Habis. Dah lama. Dah habis geng. Dah lama ni hancur. Omong. Dia kasak tengok omong. Sampah je geng. Nampaklah. Ketam. Patahkan je geng. Kita memang patahkan je ketam ni. Tepit kita. Yang betina melarikan diri. Jangan lari. Tangkap dia. Yang betina tak apa geng. Tak ada agresif sangat. Ada ikan. Dia waktu airnya ni kurang. Ikan apa ni? Daun baru. Terdampar daun baru geng. Dapatlah seekor daun baru. Daun baru. Okay. Kurang. Tak ada langsung. Seutas tak ada. Habis geng. Tak ada. Tu ada seekor ikan. Ada macam ikan depan. Apa ni geng? Wah, gerut-gerut. Padu gerut-gerut. Rezeki lah. Saya sempat iki kenalah gerut-gerut. Gerut-gerut ataupun tebal pipi ni. Saiz mega pun. Dia masuk betul. Syukur lah. Adalah manis-manis. Dia masuk. Kita keluarkan sini. Dalam mana? Adalah tebal pipi sini. Besar juga lah. Saiz 3 rasa. Saiz 3 rasa ke. Okay. Habis. Omong-omong. Tengok. Banyak betul omong-omong. Omong-omong banyak betul. Ikan sebelah. Memang lewat sikit tak boleh ni. Omong-omong sahaja. Boleh lah. Balik. Sampahnya pun boleh tahan juga ni. Masih ada sampah. Ketam lagi. Ketam. Okey. Ambil ketam ni.
Okey. Siakap tak ada. Tak ada siakap yang melanggar. Anak tanda pun habis. Ranting kayu kurang lah. Tak banyak. Tak ada lah. Tinggal 3 inci ni. 4 inci seekor. Ni ke apa? Oh. Oi. Habis nanti ikan. Tengok. Omang. Gerut-gerut. Ni gerut-gerut. Kena awal lah dia. Ni kena awal. Tapi masih boleh lah. Ada gerut-gerut. Omang je tak tahan. Mata sampai habis. Baru lagi ikan. Omang-omangnya banyak. Apa ni? Tengok. Omang ni. Banyak betul omang. Sangkut. Omang banyak betul, geng. Kalau ikan yang kekeringan memang jadi makanan dia lah. Kat sini habis senangin. Habis. Omang sahaja. Dah kering tak boleh. Banyak betul omang ni. Habis, geng. Hancur. Lagi makan dia je lah. Tak ada. Omang banyak. Nampak dia, tempat dia. Kenapa ni? Ikan malung. Hidup lagi ke? Ikan maklum. Buat umpan bento cantik juga ni. Simpan untuk buat stok air besar besok. Stok dia lah. Omang maklum pun habis. Nak makan ikan habis. Buat stok umpan bento ni. Simpan, potong-potong. Cepat. Penting. Habis lah. Nak ujung, geng. Kita tengok dulu. Habis dah. Lama tak ada. Tak kena lama ni. Hujung-hujung. Tak ada. Ketam pun tak ada. Terdampar. Habis. Dah habis. Tak ada. Hujung-hujung pun tak ada. Okey. Kita nak bersihkan. Tunjuk ikan ni, syukur lah. Ada juga di hari pertama ni. Ikan padu-padu jugalah. Ada juga saiz ikan. Okey. Ada je. Kita besok pun dah buka ni, geng. Kita nak cari lauk je. Ada jugalah rezeki. Lauk lama tak ada kat sini. Okey, dah siap. Nak tunjuk hasilnya, geng. Okey, geng. Nampaknya kita dah selesai lah melihat hasil jaring, geng.
Yang di hari yang pertama bersyukur geng, ada rezekinya geng. Tu dia buat lauk adalah. Okey, seperti ni hasilnya geng. Hasilnya geng, boleh tahan. Yang ni tebal pipi saiz 5 jari dah. 2 ekor. 2 ekor dan daun baru seekor, ketam 2 ekor. Anak jenak, tebal pipi, anak ikan malung lah. Ikan malung tu kita buat stok umpan bintur lah, kita simpan lah geng. Ni lah rezekinya geng. Rezekinya padu-padu jugalah. Syukur lah. Okey lah geng, itu sajalah aktiviti kita pagi ni dalam 2 pagi. Syukur masih diberi rezeki lah di hari yang pertama. Okey, kita jumpa di sebelah siang pula. Kita tengok ada tak hasilnya geng. Okey, jom kita bergerak. Jom baliklah. Ada hasilnya geng.